Sin! Sin! Hei, puas hati ke mati macam tu? Habis tu, sekarang ni apa je yang saya mampu buat? Orang yang awak sayang tengah susah, awak nak mati macam tu je. Berhenti! Ting Feng! Ting Feng! Kenapa macam ni? Tolonglah, selamatkan Ting Feng! Saya ni cuma sistem. Dalam keadaan ni, saya tak boleh tolong. Apa yang berlaku ni? Selepas kematian awak, dia hidup menderita. Cuma pergi ke kubur dan mabuk. Rosakkan hidup diri sendiri. Dia rancang membalas dendam dekat keluarga Lin sebab nak bela awak. Apa dia? Malamnya, Heng Suayuet sempat lari. Lepas tu dia dapat peluang dan hancurkan syarikat Gu Ting Feng. Sekarang ni dia dah kena culik. Tengoklah betapa teruknya dia cedera. Ini semua salah saya. Disebabkan saya, dia jadi sampai macam ni sekali. Sin, maafkan saya. Saya tak dapat nak jaga awak dengan baik. Ling Xiaoyue, kau dah bunuh aku. Sekarang nak hancurkan Ting Feng juga. Dalam kehidupan lepas ni, aku memang takkan lepaskan kau. Adik awak ni bukan orang yang senang dibuli. Walau apa pun yang jadi, aku akan pastikan dia dapat balasan setimpal. Ya, baiklah hos. Sekarang biar saya tolong awak. Bukankah ini pati hari jadi saya yang ke-25? Saya dilahirkan semula? Kakak? Selamat hari jadi.